sekular yang menentang syariat Islam itu sekarang dipuja. Betul, apa kaitan dengan soalan itu? Tapi saya nak sebut perkara ini. Apa kaitan soalan tadi? Ni Biarlah saya jawab ini. dulu. Aduklah. Ini masalah sebahagian membangkang. Ya. Baik, tetapi bila yang masalah itu dibesarkan. Tapi saya nak sebut satu perkara yang tak boleh dimungkiri. Ya. Hebat bagaimanapun sudah bicara. Iaitu kita gunakan peluang itu. Kalau saya kata dalam private conversations dalam The Beast, sudah boleh petikai. Tapi openly, bukan sekali, 3 kali secara terbuka. Saya tak sebut 20 point, 21 atau 20 point consensus ataupun penyelesaian Presiden Donald Trump. Kita sebut comprehensive solution. Soal Gaza ini mesti ada penyelesaian komprehensif. Nak sebut apa lagi? Itu dah maksima. Saya sebut kerana saya mewakili Malaysia. Saya tak minta atau penghargaan, tapi maki hamun atas nama agama saya menyampah betul, Tan Sri. Ya, kerana dia tak peduli fakta. Asalkan dia berparti lain terus kecam. Dia mendewakan orang yang batalkan peruntukan agama yang jelas-jelas sekular yang menentang syariat Islam itu sekarang dipuja. Jajak. Kaitan dengan soalan itu. Tapi saya nak sebut perkara ini. Apa kaitan soalan tadi? Ni Biarlah saya jawab ini. dulu. Aduklah. Ya. Hulu Terengganu kecil. Hulu Terengganu ni memanglah susah sikit nak kawal. Baik. Apa Jadi kau jelas? Nak sebutkan. Kau jelas. Apa dia? Hulu Terengganu terasa ke? Hulu Terengganu duduklah. Terasa. Tamu Kalau tak terasa sebut nama duduklah. pun. Duduklah. Patut terasa tuan. Baik, saya nak sebut di sini. Itu yang pertama.